Kalau sekali mah bukan 500, bukan 200, ingat 1,000 biji pun boleh ada. Kurang 150 tahun atas. Buat tidak terlalu banyak, dia sekadar 30% daripada kebiasaan. Jadi dia tidak ada kesan lah pada pokok dia tu. Kalau dia buah 1,000 biji, nanti keluar bunga, kemungkinan lah pokok tu ada kesan.